So guys, korang pernah pakai tak jam yang boleh tahan sehingga 35 hari? Kalau tak pernah, ini dia Honor Watch 6 daripada Honor. Jam ni dia ada dua color, Shadow Black dan Twilight Brown. Dan kat tangan aku ni adalah Twilight Brown yang strap dia adalah jenis yang leather. Jadi jom kita tengok apa yang best dekat Honor Watch 6 ni. Untuk design jam ni memang nampak slim dan rasa solid. Dan material dia adalah jenis yang stainless steel. Jadi kualiti dia memang lebih tahan lasak. Dan design jam ni diinspirasikan oleh kereta Ferrari Racing Style. Untuk body dia pula, ketebalan dia adalah 10.8mm dan berat dia cuma 50 gram aja untuk Twilight Brown. Dan yang hitam pula berat dia cuma 41 gram aja. Tapi walaupun jam ni dia cuma 10.8mm aja, Honor masih dapat sumbatkan bateri 980 mAh dekat jam ni. Jadi kalau kau nak gunakan dia pergi camping, hiking ke cycling tu, bateri dia memang boleh tahan lebih lama dan tak rasa berat. Untuk skrin dia pula, saiz dia adalah 1.6 inci jenis AMOLED screen. Jadi kalau kita guna bawah cahaya matahari ke masa pergi hiking tu, skrin dia memang sentiasa nampak terang sebab brightness dia boleh support sehingga 3000 nits. So experience dia dah rasa macam tengah guna skrin smartphone dah. Okay? Lepas tu, apa yang saya suka dekat jam ni adalah ketahanan bateri dia. Sebab kalau kita guna smartwatch daripada brand lain kan, biasanya kita guna dekat 2 hari sampai 3 hari, bateri dia dah kena cas dah. Yang ni saya dah guna dekat 3-4 hari, bateri dia masih ada 88% lagi. So average satu hari dia drain dalam 3% macam tu saja. Dengan notification on dengan WhatsApp tu semua dia boleh masuk Untuk yang suka pergi camping, hiking ataupun jungle trekking kan, Honor claim yang bateri dia boleh tahan sehingga 42 jam dengan on GPS. Jadi kalau korang yang selalu pergi camping tu, memang korang akan suka dengan ketahanan bateri dia. Untuk compatibility dia, jam ni boleh support dekat Android dan iOS. Just download aja Honor apps dekat App Store ataupun Play Store. Korang pun dah boleh connect jam ni dekat smartphone korang dah. Lepas tu mesti korang akan tanya, ada NFC ke tak? Yes, jam ni memang support NFC. Cuma yang sayangnya kita tak boleh guna jam ni untuk buat payment. Tapi kita boleh gunakan NFC dia sebagai access card. Jadi kalau kita nak masuk dekat office ke, masuk dekat lift, lepas tu lupa nak bawa access card kan, kita boleh guna jam ni aja dan tap untuk jadikan sebagai access card. Untuk sports mode dia pula, kat dalam ada lebih daripada 120 sports mode. Dan Honor pun dah masukkan mode badminton professional. Jadi kalau kau nak monitor performance harian dan teknik pembunuh, jam ni boleh monitor swing speed, power, offense, defense ataupun yang lain dengan lebih tepat. Lepas tu kat dalam pun ada mode professional bola sepak. Cuma kalau nak track tendangan maut macam badminton tu memang dia tak boleh lah. Tapi dia still boleh track heart rate kita, stress dan yang lain masa kita tengah main bola sepak tu. Lepas tu jam ni pun support 5 ATM dan IP69 water resistant. Jadi kalau korang main air dekat wet world ke swimming pool tu, jam ni pun steady aja dan tak ada masalah kalau kita kena air dekat swimming pool tu. Untuk mod kesihatan dia pula, jam ni ada one tap to measure. Jadi nak monitor heart rate ke, blood oxygen, stress dan yang lain tu, semuanya kita boleh track dengan satu tap aja. Lepas tu jam ni juga support door phone notification dan quick reply SMS. Kalau nak record meeting guna jam ni pun boleh juga. Sebab dia akan sync pergi dekat Honor Docs dan summarize meeting ataupun mind map. Untuk watch face dia pula, smartwatch ni dia boleh support video watch face. Jadi watch face dia memang nampak lebih kemas dan rasa advance. So itulah feature-features yang ada pada Honor smartwatch ni. Dan kalau korang tengah nak cari smartwatch untuk kegunaan harian, sports dan ada bateri yang tahan, memang korang kena masukkan dia dalam list korang. So untuk harga dia, Honor Watch ni dijual pada tanda harga RM699 untuk yang color hitam dan yang color brown ni dijual pada tanda harga RM799. So kalau korang yang berminat untuk dapatkan jam ni, korang boleh dapatkan jam ni di Honor Store Nationwide, Honor Online Store, Shopee, Lazada dan TikTok Shop. So, korang rasa macam mana? Okey tak jam ni? Komen dan share sikit apa pendapat korang tentang jam ni. So, I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.